Tuan-tuan dan puan-puan, bagi tahun 2026, amanat saya dirangkumkan dalam satu akronim yang ringkas yang saya namakan sebagai NADI. NADI melambangkan denyut kehidupan, tenaga yang menggerakkan tubuh serta semangat yang mengalir dalam setiap jiwa warga rela. N. Pentadbiran dan latihan. Pentadbiran yang cekap, telus dan berwibawa menjadi asas kekuatan organisasi. Kita akan memperkemaskan tata kelola keuangan dalam keperluan logistik untuk pelbagai tujuan sama ada operasi, latihan dan pembangunan pasukan. Setiap aset jabatan daripada bangunan pejabat, pakaian seragam sehingga kepada kenderaan mesti diuruskan dengan tadbir urus yang baik. Saya akan berusaha untuk memastikan supaya rantaian bekalan logistik jabatan dapat sampai ke peringkat daerah tanpa birokrasi yang merumitkan, kecukupan dari segi peruntukan dan pemilihan keutamaan yang jelas untuk memastikan anggota kita di lapangan sentiasa siap siaga dengan kelengkapan yang sempurna. Dalam masa yang sama, latihan berterusan perlu diperkukuh bagi melahirkan anggota yang berilmu, berkemahiran dan berdisiplin tinggi. Kita akan memberikan latihan kepimpinan khusus kepada anggota agar mereka mampu menguruskan konflik komuniti dengan bijaksana dan profesional tanpa perlu sentiasa bergantung kepada arahan dari ibu pejabat. Modul latihan anggota akan dinaik taraf. Saya mahu anggota rela bukan sahaja mahir dalam kawalan tetapi juga dalam komunikasi krisis, asas perundangan dan kemahiran insaniah. Keanggotaan. Sebuah organisasi yang hebat adalah organisasi yang tidak ditelan zaman. Justru saya menganggap cabaran besar bagi saya adalah untuk memastikan Jabatan Sukarelawan Malaysia sentiasa di hati rakyat dan menjadi satu pilihan oleh segenap lapisan rakyat. Keanggotaan yang kukuh dan meluas adalah nadi kekuatan rela. Usaha untuk memperluaskan keanggotaan melalui masyarakat, institusi pendidikan dan program relasis perlu dipergiatkan demi memperkukuhkan keyakinan rakyat terhadap rela. Saya telah mengarahkan supaya kolaborasi dengan institusi pengajian tinggi dan sekolah diperkukuhkan. Kita akan memperkenalkan modul sukarelawan yang menawarkan soft skill seperti kepimpinan dan pengurusan krisis yang boleh membantu kerjaya masa depan mereka. Saya juga berharap dapat melihat keanggotaan kita yang lebih inklusif, merentasi semua kaum dan lapisan umur. Bagi golongan veteran dan pesara, kita hargai pengalaman dan sumbangan mereka dan mereka merupakan penasihat di dalam komuniti. Selain itu, rela bukan sahaja relevan di kawasan luar bandar tetapi juga boleh diperluaskan di komuniti bandar. Kita akan memperbanyakkan aktiviti di kawasan bandar supaya rela dirasai kehadirannya di setiap strata sosial. Di disiplin dan imej jabatan. Disiplin yang tinggi dan imej yang profesional akan membentuk penghormatan masyarakat terhadap rela. Saya berharap untuk tidak mendengar laporan tentang anggota yang tidak berdisiplin di lapangan, berpakaian selekeh, terlibat dalam salah guna kuasa atau tingkah laku tidak bermoral. Dalam usaha ini kita akan memperkasakan unit protokol bagi penampilan pasukan beruniform yang kemas. Kita akan menguatkuasakan kod etika berpakaian yang kemas dan lengkap. Setiap anggota adalah duta jabatan. Jika penampilan kita kemas, rakyat akan menghormati dan jika kita tidak kemas, maka sumbangan kita diragui. Tuan-tuan dan puan-puan, profesionalisme yang saya hasratkan bukan sekadar pada pakaian tetapi pada kompetensi dan kualiti kerja. Setiap anggota sama ada lama atau baru wajib didedahkan tentang etika kerja, tata cara komunikasi dengan orang awam dan integriti. Kita mahu anggota yang bukan sahaja tahu berkawal tetapi tahu menyantuni rakyat dengan berhemah. Setiap tugasan kecil mana pun ia, mestilah dilaksanakan dengan kualiti yang terbaik. Saya mahu rela dikenali kerana ketepatan masa, ketegasan dalam kelembutan
dan kejujuran dalam berkhidmat. Ekonomi. Rela juga berperanan membuka ruang yang luas kepada anggota untuk meningkatkan kualiti hidup dan kedudukan ekonomi keluarga melalui perluasan penugasan, kemahiran dan kemasyarakatan, sekaligus menyumbang kepada kesejahteraan keluarga dan komuniti. Kita juga akan mengkaji semula mekanisme perlindungan dan kebajikan anggota agar mereka berasa dihargai semasa bertugas. Di lapangan, kita perlu mengemaskini dan melaksanakan pindaan yang diperlukan untuk memperkukuhkan tabung kebajikan anggota bagi memastikan kebajikan sosial mereka yang tercedera semasa bertugas sentiasa terbela. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2026 adalah tahun bagi kita mentransformasi kualiti jabatan. Hasrat saya jelas, saya mahu rela dipandang sebagai sebuah jabatan yang profesional dan efisien. Bagi mencapai tahap tersebut, fokus tahun ini akan berpaksikan kepada 4 aspek yang telah saya sebutkan tadi.